Dah sampai dah jam Porsche saya. Yang ni adik-beradik dengan Morotim jugalah Porsche. Cuma kotak dia je nampak macam eksklusif sikit daripada Morotim. Haha gitu. Dia sama juga jam ni ada sekali dengan tool. Dia datang sekali dengan tools dia untuk kita potong tali jam. Tak payah nak bawa pergi kedai dah kan. Okay. Quest punya brand juga. Tapi model Porsche punya. Model Porsche dengan Morotim tu dia lain sikit. Kalau Morotim tu dia licin je permukaan jam dia kan. Yang ni dia macam ada efek sikit rasa dekat atas dia. Lepas tu tengok lekuk-lekuk sini. Kalau Morotim dia ada diamond, yang ni nampak tak design dia? Cantik kan? Memang nampak mahal walaupun jam ni harga dia murah je. Tak sampai RM30 pun harga dia. Okay, so nampak dia punya tali pun ada efek-efek macam tu juga. Dia lain sikit daripada Morotim. Okay. Dan kualiti jam dia pun tengoklah berat. Macam kita pakai jam Casio punya brand apa semua kan. Dia berat macam tu. Memang macam yang korang beli jam mahal. Berat jam dia. Tak nampak murah.